Korang tahu kan, Kapten Amerika beku dalam ais berpuluh tahun, lepas tu hidup balik. Kat alam haiwan, katak ni buat benda yang sama setiap tahun. Kenalkan wood frog, katak kayu dari Amerika Utara. Katak ni memegang rekod survival paling ajaib di muka bumi. Bila tiba musim salji yang terlampau sejuk, katak ni tak menyorok dalam lubang dalam macam haiwan lain. Dia cuma menyorok bawah daun kering. Suhu yang melampau akan buatkan badan katak ni membeku sepenuhnya. Masa ni, jantung dia berhenti berdegup. Paru-paru dia tak bernafas dan darah dia bertukar jadi ais batu. Kalau korang ketuk badan dia, bunyi macam ketuk batu ais. Secara perubatan, dia dah mati. Macam mana sel badan dia tak pecah bila beku? Rahsia dia, hati, liver katak ni akan hasilkan glukosa atau gula yang sangat banyak dan pam ke seluruh badan. Gula ni bertindak macam ejen anti beku atau anti-freeze untuk lindungi organ penting dia dari rosak. Bila salji mula cair pada musim bunga, keajaiban berlaku. Ais kat badan dia akan cair dari dalam keluar. Jantung yang berhenti berbulan-bulan tu tiba-tiba berdegup balik perlahan-lahan. Dalam masa beberapa jam je, katak zombie ni terus melompat cari pasangan macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kebal maut kan? Jangan lupa like, komen dan share.